Tanya tu sebab dia orang ni pun tengok TikTok. Jadi kita ni pun Datuk Lembaga Orang Mau ni pun bukannya cikadak punya orang, kau boleh main-main nyentuh ada dah. Dia situs Kerajaan Negeri Sembilan. Jusa A tu. Situs Kerajaan Negeri Sembilan boleh berdasar TikTok untuk buat keputusan menasihatkan tuanku untuk menangguhkan. Tak kelakar. Saya ada surat sini tu. Ya. Selepas penangguhan Majlis Mengalang tu untuk pergi menghadap patutnya untuk sahkan pelantikan YTM Datuk Abdul Rahim tu 19 September 2025 sampai lawyer kepada YTM undang kena bagi penerangan tobal ni penerangan kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Zafir bin Ibrahim Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, dia yang nasihatkan untuk tangguh tu berkenaan dengan isu yang lepas tu dia nyatakan dekat sini nama yang kamu tanya tadi, Rashimah Abu Bakar, sebab dia kata sebelum itu banyak keluar dalam TikTok lah, keluar dalam social media lah, tak puas hati ni, walaupun proses itu telah dijalankan. Sampai kamu Gen Z pun tengok daripada TikTok, daripada ni Rashimah ni dengan Nisamuddin, itu pasal dia tanya. Tapi balik kita, inilah ceritanya daripada Datuk Lembaga soalnya sekarang boleh ke dia rujuk pada TikTok benda macam ni? Benda sepenting ini boleh dengar TikTok, tak boleh. Jadi saya agak perkara ni mesti ada konspirasi yang tersembunyi oleh pihak-pihak mereka ni lah. Saya baca sini tu dia kata kami terpanggil untuk menulis surat ini bagi sedikit penerangan kepada SUK kan berkenaan yang buat Tok Puan Haji Saadah, Tok Puan Rembau, kelayakan dia persoal di TikTok ni. Kami dengan rendah hati ingin maklumkan bahawa segala tuduhan yang dibuat oleh individu bernama Rashimah Abu Bakar dalam media sosial TikTok adalah fitnah dan tidak benar. Ini lawyer tulis. Jadi mana mungkin benda dah selesai, saya dengan Tok Prabowo dah dipanggil dan digustan ke belakang balik buat siasatan sebab TikTok. Sebab TikTok tadi. Kalau macam tu TikTok gaya dah rentaknya, yang akan datang lagi parah lah ni. Sampai bila nak kesudahnya? Kalau orang kebanyakan ni rujuk tu pun boleh timbang kan? Kalau keluar tu, kalau begitu keluar pastikan kebenaran kita tu sebelum kita hebahkan. TV keluar hari diambil satu fakta. Jadi saya pun nak tanya yang jelas. Saya pun nak tanya Datuk SUK ni, kalau dia boleh jawab kat sini, adakah dia tangguhkan ni sebab TikTok ni? Macam mana? Dia kena jawab lah. Malang lah kalau pentadbiran sendiri mengikut rentak TikTok mana. Jadi macam kita pun pening. Kita pun bukan itu pasal tanya tu sebab dia orang ni pun tengok TikTok. Jadi kita ni pun Datuk Lembaga Orang Mau ni pun bukannya cikadak punya orang, kau boleh main-main nyentuh ada dah. Dia situs Kerajaan Negeri Sembilan. Jusa A tu. Situs Kerajaan Negeri Sembilan boleh berdasar TikTok untuk buat keputusan menasihatkan tuanku untuk menangguhkan. Tak kelakar. SS ada Jusa A tu B. Tak kira B ke tak kisah, Jusa lah tu. B sama macam saya dulu lah. Yes, B. Sangat. Tapi betul tu kalau betul lah, kita kena tanya dia sendirilah, SS ni. Kalau betul dia melalui TikTok menasihatkan untuk menangguh mengalang, itu dah jadi memang tak ada sebabnya siasatanlah dibuat. Ini tu. Realiti Tok Prabowo dah dipanggil, saya dah dipanggil. Dan selain pada tu, kan dia sendirilah yang cari, tapi bukanlah melalui TikTok. Kalau macam tu gaya senang mana lah kau jual ni. Itu cakap tadi sebelum pengabsahan 4 bulan 7 25 tu, semasa saya dipanggil oleh pihak dia orang, sampai satu ketika Puan Datuk Musalmah akhirnya kata, bila saya dah perjelaskan benda tu, dia pun cakap, kalau macam tu dah selesai lah ni, bolehlah tak undang menerima kemudahannya, pejabatnya apa dia. Bang betul dia kata. Esok kalau lantik satu nanti tu undang yang baru ke 23 ke apa, ada orang tak puas hati pergi TikTok lagi kan, nanti pergi pada tak boleh jadi macam tu. Gerak kerja dia. Orang boleh petikai kalau macam ni, capek-capek boleh jadi apa. Padahal proses telah dibuat. Kan proses panjang dengan Datuk Lembaga. Tak belakang balik. Apa benda dah?